Ini adalah soalan asas nombor yang sangat senang tapi ramai pelajar-pelajar yang skip. Jom kita tengok. So, soalan ni dia minta kita untuk tukarkan 4/5 kuasa 3 tambah dengan 2 darab 5 kuasa 1 tambah dengan 3. So, untuk soalan macam ni, sangat senang. Kita hanya perlu kumpulkan dia dulu. Okay, so kita nak kumpulkan siapa? Pastikan dia orang ada pasangan. Pasangan ni maksudnya mereka yang didarabkan. Contohnya, 4 dikahwinkan dengan 5 kuasa 3. Tambah dengan 2 dikahwinkan dengan 5 kuasa 1. Dan juga 3 yang tak darab sesiapa ni maksudnya dia single tapi ada kat situ jugalah. Okay, so jom kita tengok macam mana nak selesaikan. Kita buat beberapa garisan. Berapa bilangan tu? Buat je dulu 3. Kalau terlebih, kita tambahkan. Kalau terlebih, kita biar api. Tapi kalau tak cukup, kita tambahkan. Okay, so kita nak mulakan dengan 5 yang kuasa tertinggi. Sebab dia suruh kita tukarkan ke asas 5. So, 4 darab dengan 5 kuasa 3. So, 5 kuasa 3 dekat atas ni. Okay. Lepas tu, kita terus bergerak ke bawah. Bila dia start dengan 5 kuasa 3, so kita turunkan 5 kuasa 2. 5 kuasa 2. Kemudian turunkan lagi 5 kuasa 1. And then turunkan lagi 5 kuasa 0. Dah sampai 0, kita dah boleh stop dah. Okay, now, jom kita tengok siapakah nombor atau apakah nombor yang kita patut letak dekat pasangan tu. So, 5 kuasa 3, pasangan dia ialah siapa tadi? 5 kuasa 3, pasangan dia ialah 4. Jadi, awak tulis 4 dekat sini. Okay, tengok 5 kuasa 2. Ada pasangan tak? Tak ada pasangan. So, kalau tak ada pasangan, kita tuliskan dia kosong. And then, 5 kuasa 1. Ada pasangan? Ada. Pasangan dia ialah 2. So, tuliskan 2. Dan 5 kuasa 0 ada pasangan tak? Kalau tengok kan, memang tak ada. Tapi ingat tak siapa yang single tadi? Yang single tadi ialah 3. So, 3 letak kat sini. Cikgu, 3 ni kenapa tak darab dengan 5 kuasa 0? Ingat, 5 kuasa 0 ni sama dengan berapa? Dia sama dengan 1. Dan semua student sefahami mesti tahu 1 ni ibaratnya ialah jodoh. Dia ada tapi tak nampak. Sebab itulah nombor 3 tu masih lagi single. Okay. So nak selesaikan ni senang sahaja. 4023 itulah jawapan dia. Mana jawapan dia? Jawapan dia ialah C. Okay. Jawapan dia ialah C. Dah senang. Itu sahaja. Habis tu, kenapa skip? Kalau belajar sesuatu, boleh follow saya, subscribe dan juga sharekan video ni dengan kawan-kawan.